Assalamualaikum Dan salam sejahtera. Saya Ashni Prasad. dan saya Danish Haziq. Kami dari Vex Studio. Hari ini 13 Februari 2026, SMK Methodist ACS menganjurkan pertandingan kaligrafi sempena sambutan Tahun Baru 2026 dan diadakan di PKK. Kita ada tarian singa dan kompa yang menjadi pembuka majlis. Majlis perasmian hari ini disempurnakan oleh Puan Marzatul Mariniza binti Nuridin, Kaunselor Pendidikan Daerah Sektor Psikologi dan Kaunseling, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Turut hadir ialah Encik Jeffrey Chong Wei Siong yang dipertua PIBG SMK Methodist Asia Seremban dan Encik Bina Gavinoda Nair NYDP PIBG bagi memeriahkan lagi majlis. Antara pengisian utama program pagi ini ialah pertandingan kaligrafi Cina, Tamil dan Jawi yang mengetengahkan seni warisan tulisan pelbagai kaum di Malaysia. Pertandingan kaligrafi ini terbuka kepada semua guru dan murid ACS. Pertandingan telah dibahagikan kepada beberapa kategori, iaitu kategori guru dan kategori murid berkemahiran dan tidak berkemahiran. Tak lengkap majlis tanpa persembahan murid kita ada persembahan kendang 24 musim dan juga persembahan tarian Melayu, Cina dan India serta tarian majmuk daripada murid-murid ACS yang berbakat besar. Dapat kita lihat di sini, mereka mengenakan pakaian yang sangat cantik dan menarik. Saya Muhammad Danish Haziq, kini berlaku diri dari kelas 5 Zeta. Saya kini bersama dengan Sheshburn dari kelas 5 Zeta. Dan Samantha. Apakah perasaan korang berdua mengenai program hari ini? Saya berasa amat bersyukur untuk dapat menyertai program ini. Program ini bukan sahaja memupuk perpaduan, program ini juga menguji bakat semua murid dalam sekolah kita. Saya rasa gembira kerana nanti saya akan menang. Terima kasih. Majlis diakhiri dengan penyampaian hadiah bagi semua pemenang dan pemberian oren murid. Secara keseluruhannya, program ini berjaya mencapai matlamat dalam memupuk semangat perpaduan, memupuk sikap saling menghormati serta meningkatkan kefahaman budaya dalam kalangan warga sekolah. Diharapkan pengajaran program seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan dalam usaha melahirkan generasi pelajar yang menghargai perlembagaan budaya dan hidup dalam usaha harmoni. Sekian, terima kasih. Saya Ashni Prasad. Saya Danish. Teruskan bersama kami Vex Studio untuk berita-berita terkini.